Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazatul Aqilah binti Herudin. Nombor matrik 0212010108900001. Pusat pembelajaran saya di OUM Johor Bahru. Hari ini saya akan menceritakan tentang hak-hak asasi dalam Perlembagaan Persekutuan. Apa itu Perlembagaan Persekutuan? Perlembagaan Persekutuan ialah undang-undang tertinggi Malaysia yang menjadi asas kepada pemerintahan negara. Ia mengandungi peraturan dan prinsip yang mengawal pentadbiran kerajaan serta hak dan tanggungjawab rakyat. Hak asasi dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia dijamin di bawah bahagian 2 iaitu perkara 5 hingga 13. Antaranya ialah hak kebebasan beragama. Ia berada di perkara 11. Setiap individu di Malaysia bebas dalam menganut dan mengamalkan agamanya sendiri. Sebagai contoh, agama Islam untuk orang Melayu, Hindu untuk orang India dan Buddha untuk orang Cina. Sebagai contoh, situasi di Malaysia ialah seperti ini. Penganut Hindu menyambut Hari Taipusam. Seterusnya ialah hak berkenaan pendidikan. Malaysia amat mementingkan pendidikan kerana ia akan melahirkan generasi-generasi yang berguna pada masa akan datang untuk mentadbir kerajaan Malaysia. Malaysia juga mempunyai pelbagai jenis universiti yang berkualiti yang dapat melahirkan mahasiswa-mahasiswi yang bijaksana. Sebagai contoh, UPSI, UNIZA, UiTM, UTM dan banyak lagi. Contoh situasi di Malaysia ialah seperti ini. Anak kepada penjual ais batu meraih keputusan yang cemerlang iaitu mendapat 10A dalam sijil pelajaran Malaysia pada tahun 2023. Secara keseluruhannya, kedua-dua hak ini amat penting dalam membentuk masyarakat yang harmoni dan menghormati kepelbagaian budaya serta kepercayaan. Hak kebebasan beragama dan hak berkenaan pendidikan adalah hak asasi yang dijamin dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia bagi memastikan keadilan dan keharmonian dalam masyarakat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.